Ni ni penting untuk korang faham. Okey, jumlah stem cell dan juga mitokondria di dalam tubuh kita. Ya, beza di antara kanak-kanak, dewasa dan juga warga emas. Okey, kanak-kanak ni kalau kita lihat kadang-kadang dia melompat sana, melompat sini, cedera, esok dah boleh pulih, dah boleh recover kan? Sebab apa? Sebabnya begini sebenarnya. Okey. Kalau kita cerita pasal sel, bilangan stem cell untuk kanak-kanak ni, setiap 10,000 sel ada satu stem cell. Dan pada kanak-kanak juga, untuk organ utama ni macam jantung lah, dan juga liver, dan juga buah pinggang. Okey, setiap satu sel di dalamnya ada 2,000 mitokondria. Sebelum tu aku nak terang macam ni tentang sel. Saintis buat kajian, setiap 1 kilo berat manusia akan ada 1 trilion sel. Jadi kalau berat kita, macam budak-budak ni, kalau dia berat 9 kilo, ada 9 trilion sel. Ya, di mana di dalamnya ada setiap 10,000 sel ada satu stem cell. Itu maksud dia. Yang kanak-kanak pula, setiap satu sel tu, sel jantung atau sel liver, ada 2,000 mitokondria. Ketika kita dewasa, katalah berat kita 65 kilo, maka jumlah sel dan stem cell kita ada 65 trilion. Okay, dalam 65 trilion tu, setiap 100,000 sel baru ada satu stem cell. Sedangkan tadi, setiap 10,000 ada satu stem cell. Kat sini, setiap 100,000 ada satu stem cell. Dah bagi kurang. Dan juga, satu sel dekat jantung atau liver atau buah pinggang, setiap satu sel ada 1,000 mitokondria. Tadi asalnya 2,000, dah makin kurang. Dan ketika kita menjadi warga emas, berat badan kita pun dah makin kurus, makin kurang. Kalau contoh kat sini ada 54 kilo berat kita, maka ada 54 trilion sel. Dan setiap 1 juta sel normal, baru ada satu stem cell. Nampak? Kat sini 100,000 ada satu. Dekat sini 1 juta ada satu. Makin turunlah. That's why kita makin lemah bila warga emas. Manakala mitokondria pula, setiap satu sel tadi dah jadi 100 je. Asalnya kanak-kanak 2,000. Dewasa makin kurang, 1,000. Bila kita kanak jadi 100. So inilah yang menyebabkan proses penuaan itu berlaku dengan pantas. Sebab pengurangan stem cell dan juga pengurangan mitokondria di dalam sel-sel kita. Kena faham yang itu. Baik.